apa beza Corolla Cross HEV GR Sport dengan Corolla Cross HEV? Jom Wiko tunjukkan. Kalau kita tengok depan muka je dah lain. Yang ni yang HEV GR Sport. So depan dia akan nampak lagi sporty sikit dengan fog lamp dia ada dekat tepi sini. Bumper dia pun dah lain. Ni yang untuk spek HEV. So depan muka dia jenis macam ni, dia ada honeycomb dengan fog lamp dia dekat bawah. Kalau kita tengok dari segi tepi, dia punya side mirror dia colour hitam, atas pompong dia colour hitam juga. Dari segi tepi dia satu body sama colour sahaja. Sport ring design dia ada lain. Sport ring dia sama saiz, cuma design dia lain. Lampu belakang GR Sport dia pakai smooth black. Lampu belakang untuk HEV dia jenis yang warna merah. Bumper belakang GR Sport pun ada tampal satu yang ni. Bumper belakang untuk HEV dia jenis yang macam ni. Dari segi dalam, GR Sport dia ada chop GR dengan cahitan warna merah. Kalau dari segi dalam, semuanya sama. Cuma ni HEV dia tak ada ni logo GR dengan cahitan dia warna putih. Kapet dia pun ada GR. Kapet dia ada tulis Corolla Cross, lining warna biru. Suspension dia pun ada lain. Dia pakai yang Tune GR punya. Dari segi performance dengan aksesori, dua-dua spek dia sama sahaja. Hanya design luaran dengan dalam sikit yang beza sahaja. So, korang suka yang mana satu? Boleh komen dekat bawah. Kalau yang berminat dengan Cross HEV ataupun HEV GRS pun boleh roadshow Wiko sedia membantu dapatkan kereta. Sekarang ni ada promotion, ada ready stock tau untuk dua spek ni. Cepat-cepat grab. Apa yang nak tahu lagi? Komen je dekat bawah, nanti Wiko cawarkan.